Bahagian pelajar yang belajar di Mesir kerap kali pergi ke kubur Sayyidina Husain dengan meminta pelbagai permintaan. Tapi sahabat-sahabat, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan. Sebaiknya kita ajar masyarakat untuk meminta kepada Allah, bukan meminta kepada syekh yang telah meninggal dunia, meminta kepada orang yang telah mati, kepada orang yang telah mati. Wahai Ali, berilah pertolongan kepada kami. Apa beza? Lah ni orang duk menasik di dalam radio TV, ya Rasulullah madad, ya Rasulullah madad. Apa beza? Sedangkan kalau kita nak minta doa lah pada Allah, jangan minta dengan makhluk. Ni pun kena jelas ni akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Boleh kau minta dengan makhluk? Tak boleh minta dengan makhluk, nak minta dengan Allah. Apa kau minta makhluk? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sambung dari episod ketiga, keharusan memohon bantuan dengan Sayyidina Husain alaihi salam. Sebelum ini saya sudah membawa beberapa dalil bahawa para nabi dan wali Allah, mereka itu hidup, makan dan minum rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala serta mendirikan sembahyang dalam kubur. InsyaAllah dalam kesempatan akan datang saya akan menjelaskan kuasa yang ada pada mereka untuk mengatur alam semesta menurut kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, jauh dari bid'ah golongan yang mensyirikkan amalan umat Islam ini. Jadi nantikan episod akan datang kerana perbahasan ini sangat-sangat penting. Jika tidak, pasti akan timbul persoalan apakah nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin ini dapat memberikan bantuan kepada makhluk yang lain. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan dalil tambahan tentang amalan istighasah yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertamanya, riwayat dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad. Riwayat daripada Abdurrahman bin Sa'ad yang berkata, qala kuntu 'inda Ibni Umar faqadirat rijluhu faqultu ya Aba Abdurrahman ma li rijlika qala ijtama'a 'asabuha min hauna. Aku berada di sisi Ibnu Umar lalu kakinya kekejangan. Maka aku pun berkata, wahai Aba Abdurrahman, apa hal dengan kakimu? Dia menjawab, uratnya tersimpul dari sini. Qala qultu, perawi berkata, aku pun berkata, ud'u ahabban nasi ilaika, serulah orang yang paling engkau cintai. Qala ya Muhammad fabasataha. Lalu Ibnu Umar berkata, wahai Muhammad, maka kekejangan itu pun reda dan ia dapat meluruskan kakinya. Inilah dia istighasah yang pernah digunakan sebagai kaedah rawatan oleh sahabat Nabi dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan para penentang amalan ini harus membaca juga kitab Ibnu Taimiyah berjudul Al-Kalimut Thayyib, muka surat 96 yang turut menukilkan riwayat yang sama. Kononnya amalan ini tidak boleh, tidak patut, rupa-rupanya diamalkan oleh umat Islam setelah kewafatan Nabi. Demikian juga kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Perkataan ya Muhammad pernah dilaungkan oleh tentera Khalid Al-Walid ketika dalam perang Yamamah. Dalam kitab ini, jilid yang ke-9, muka surat 469. Thumma nada bi syi'aril muslimin wa kana syi'aruhum yawma idzin ya Muhammadah. Kemudian dia menyeru slogan kaum muslimin dan slogan mereka pada hari itu ialah wahai Muhammad. Kalau ikut analogi golongan yang menentang, maka semua sahabat dalam peperangan itu menjadi musyrik kerana menyebut Nabi Muhammad. Apalagi menurut kata-kata Muhammad bin Abdul Wahhab, darah mereka wajib ditumpahkan. Dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Syaibah jilid ke-6, muka surat 357 hingga 358, tersebutlah riwayat daripada Malik Ad-Dar yang merupakan penjaga bekalan makanan di zaman Khalifah Umar Al-Khattab, yang katanya, asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Manusia ditimpa kemarau pada zaman Umar, lalu seseorang laki-laki datang ke kubur Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, mohonlah hujan untuk umatmu, sesungguhnya mereka akan binasa. Rasulullah sudah wafat, berada dalam kubur, tapi umat Islam datang meminta hajat di makam baginda. Baik, dalam kitab Jila'ul Ainain karya Nu'man bin Mahmud Al-Alusi, beliau berkata,
Adillatul mujawwizina litawassul wal istighatsah. Dalil-dalil pihak yang membenarkan tawassul dan istighatsah. Wa'lam anna al-istighatsata hiya talabul ghauth wal mustaghithu yatlubu minal mustaghathi bihi ay yahsula lahu al-ghauthu minhu. Fala farqa baina an yu'abbara bil lafzil istighatsah أو التوسل أو التشفع أو التوجه لأنها من الجاه والوجاهة ومعناه علو القدر والمنزلة وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه. Ketahuilah istighatsah ialah meminta pertolongan. Orang yang memohon pertolongan meminta daripada pihak yang diminta agar pertolongan itu diperoleh daripadanya. Maka tiada beza antara mengekspresikan dengan lafaz istighatsah, tawassul, tasyafu', memohon syafaat atau tawajjuh, menjadikannya perantara, kerana semuanya kembali kepada jah, iaitu kedudukan, artinya ketinggian darjat dan martabat. Ada kalanya seseorang bertawassul kepada pemilik kedudukan yang lebih tinggi daripadanya. ثم إن كل من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي كما ذكره في تحقيق النصرة ومصباح الظلام واقع في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه بمدة حياته في الدنيا وبعد موته بمدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة. فأما الحال الأولى فحسبك ما قدمته في المقصد الأول من الاستشفاع آدم عليه السلام به لما خرج من الجنة وقوله. Seterusnya istighatsah, tawassul, tasyafu' dan tawajjuh dengan Nabi. Sebagaimana diterangkan dalam tahqiq An-Nusrah dan Misbah Az-Zalam, berlaku dalam semua keadaan sebelum baginda diciptakan dan setelah baginda diciptakan, ketika baginda hidup di dunia dan sesudah wafat baginda, dalam tempoh barzakh dan sesudah kebangkitan baginda di mahsyar. Allahumma bihaqqi Muhammadin alaika ighfir li khati'ati. Ya Allah, dengan hak kemuliaan Muhammad padamu, ampunilah dosaku. Wa min zalika istighatsatu zawil ahati ila bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hasbuka ma rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi an Utsman bin Hunayf anna rajulan dariran atahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala du'u Allah ta'ala an yu'afiyani qala fa amarahu ay yatawadda'a wa yuhsinu wudu'ahu wa yad'u bihadha du'a. Termasuk juga orang yang berpenyakit yang beristighatsah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah contoh yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmizi daripada Utsman bin Hunayf, seorang laki-laki buta datang kepada Nabi lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar Allah menyihatkanku. Maka baginda menyuruhnya berwuduk dengan sempurna dan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bihabibika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati lituqda. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawajjuh kepadamu dengan kekasihmu Muhammad, Nabi Ar-Rahmah. Wahai Muhammad, aku bertawajjuh denganmu kepada Tuhanmu agar hajatku ditunaikan. Ya Allah, jadikanlah baginda memberikan syafaat untukku. Wa sahhahul Baihaqi wa zada faqama wa qad absara. Al-Baihaqi mensahihkannya dan beliau menambah, maka lelaki itu bangun dalam keadaan dapat melihat. Wa amma tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti fil barzakhi wa huwa aktsaru min ay yuhsa aw yudraka bil istiqsa wa fi misbahiz zulam fil mustaghithina bi khairil anam li Syekh Abi Abdullah bin Nu'man tarafun min dhalika. Adapun tawassul dengan baginda setelah wafat di alam barzakh maka terlalu banyak untuk dihitung atau dicangkup dengan penelitian. Dalam kitab Misbah Az-Zalam fil Mustaghithin bil Khairil Anam karya Syekh Abu Abdullah bin Nu'man terdapat beberapa contoh hal tersebut. Pengarang berkata, walaqad kana hasala lida'un a'ya dawa'uhul atibba wa aqamtu bihi sinini fastaghathtu bihi sallallahu alaihi wasallam lailatal thamini wal 20 min Jumadal ula sanata 93 wa 800 bi Makkah zadahallahu ta'ala syarafan fabainama ana naimun iza rajulun ma'ahu qirtasu yaktubu fihi
hadza dawa'un lida'i Ahmad bin Al-Khastalani min al-hadrati syarifati ba'da al-izni syarif an-nabawi summa staykhaztu falam ajid bi wallahu syai'an mimma kuntu ajiduhu wa hasala syifa'u bi barakatin nabiyil mustafa. Pernah aku ditimpa satu penyakit yang mengakui kelemahan para doktor untuk merawatnya. Aku menderita bertahun-tahun, lalu aku beristighasah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam 28 Jamadil Ula tahun 893 Hijrah di Makkah. Ketika aku tidur, ada seorang laki-laki dalam mimpi membawakan kertas dan menulis di atasnya, ini ubat untuk penyakit Ahmad bin Al-Khastalani daripada hadrat yang mulia setelah izin yang mulia daripada Nabi. Setelah itu aku bangun. Aku tidak mendapati apa-apa pun sakitku yang mana aku menderita sebelum ini. Dan terhasillah kesembuhan dengan berkat Nabi Al-Mustafa. Baik, akhir sekali, mari kita renung satu kisah pengalaman Istighasah Ibnu Hibban dalam kitab At-Thiqat, jilid yang ke-8, muka surat 456. Perihal Ali bin Musa Ar-Ridha, Ibnu Hibban menulis, wa mata Ali bin Musa Ar-Ridha bitusin min syurbati saqahu iyyahal ma'munu famata min sa'atihi. Ali bin Musa Ar-Ridha wafat di At-Tus disebabkan satu minuman beracun yang diberikan oleh Khalifah Ma'mun. Maka beliau wafat saat itu juga. Wa dzalika fi yaumis sabti akhir yaumin sanata 300 wa qabruhu bi Sanabad qarijun Nuqan masyhurun yuzaru bi janbi qabri Rashid. Pada hari Sabtu, hari terakhir tahun 203 Hijrah, kuburnya berada di Sanabad di luar Al-Nuqan, masyhur dan diziarahi di sisi kubur Ar-Rashid. وقد زرته مرارا كثيرا وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه. Aku telah menziarahinya berkali-kali, tidak pernah aku ditimpa satu kesusahan pun ketika aku tinggal di At-Tus, melainkan aku menziarahi kubur Ali bin Musa Ar-Ridha. Wa da'autullaha izalataha anni illa istujiba li wa zalat anni tilka syiddatu. Lalu aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan dariku kesusahan, melainkan doaku dikabulkan, lalu kesusahan itu hilang daripadaku. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran fawajadtuhu kadzalika amatanallahu ala mahabbatil Mustafa wa ahli baiti sallallahu alaihim ajma'in. Inilah sesuatu yang telah aku tempuh pengalaman berkali-kali, maka aku mendapatinya. Demikian itu. Semoga Allah mematikan kita atas kecintaan kepada Al-Mustafa dan Ahlul Baitnya. Itulah dia tuan-tuan sekalian, serba sedikit dalil istighasah, meminta pertolongan di makam Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Solihin. Yang hakikatnya sebenarnya memohon bantuan daripada Allah juga dengan menggunakan kedudukan ketinggian mereka dan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya cepat permintaan kita itu dikabulkan. Inilah amalan umat Islam yang bukan syirik seperti yang didakwa oleh sebahagian orang. Saya telah jelaskan dalam video sebelum ini. Boleh dikatakan orang yang menentang amalan ini akibat terpengaruh dari perkembangan ajaran sesat Ibnu Taimiyah. InsyaAllah nantikan episod berikutnya tentang para wali mengawal alam semesta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin.